datang lagi ke Ganda. Yes, sorry kak, lalu yes, kan saya kat di pos. Sebab konten apa hari ni, saya ada ajak orang panggil. Saya teringat zaman-zaman dulu, zaman-zaman OG. Zaman-zaman orang cakap apa, zaman-zaman OG yang lama senior. And then now saya ajak para budak-budak yang baru, para budak new gang semua benda, iaitu ajak makan sekali. Tapi kita nak buat konten apa, tapi saya tak akan belanja diorang. Kau nak easy peasy sini nak belanja kau. Apa yang kita buat, kita akan cabut kad yang mana, siapa kad dia kena cabut, dia kena bayar makan. Okey, jom kita tengok gelagat-gelagat budak-budak baru. Yang paling penting, favourite talent saya ada, Amri Zaidi. Let's go. Hai guys, saya dah kumpul budak-budak new generation. Ada dua nakal. Sebenarnya tak diperlukan pun sebenarnya. Tak perlu. Kalau rekod, tak payah macam tu. Nampak kesian pula. Sebab kena bonus tak ada. Tak payah, capik lah kalau rekod. Sapu tipu rasane malah deper. Lakok konco teko malah disokok heksimer. Okay, jom. Tak ada. Ini aku nak bawa pergi makan sebab aku rindu zaman-zaman kita orang dulu kan. Ramai pergi makan laki-laki. Ini aku nak bawa balik zaman-zaman ni. Tapi ya Allah, favorite talent aku. Favorite talent aku pula duduk apa kat dalam ni. Amri. Ya, bukan waktu sekarang nak beli, aku ajak pergi makan. Aku ajak pergi makan. Aku beli baju sukan ah. Ya, aku akan ajak pergi makan. Aku bukan ajak pergi baju sukan. Tengok barang jap. Oh, cepatlah, gangster sudah pernah tahu. Apa gangster? Apa gangster? Kau bawa apa? Baju. Wangi tak? Dia celup macam tu. Sikit. Ruki tak bau. Jangan buat sini macam tu. Betul-betul nak nampak. Betul-betul nak nampak sakit tu. Kau nak cari barang apa? Makan dulu lah. Kau nak makan? Kau yang masuk sini tadi. Bro, yang gangster ni. Gangster. Kau jom buat lawak-lawak kau. Kau jom buat lawak Sabah sini. Okay. Now jom pergi makan. Let's go. Ada nak 5 orang. Yang ujung tepi boleh? Tepi ni? Tepi ni boleh? Okey, mantap. Sini boleh? Contoh? Boleh ya? Charger Type C tak ada. Ini bukan kedai handphone tau. Kau dah minta macam tu ke? Ikan juga. Ya? Ada tak Type C? Kau tutup je. Ini memang selalu macam tu lah. Pak Krapau. Muhammad. Ya. Oh, macam mana nak order? Order dah tadi kan aku buka tu. Kau kat sini. Order siapa? Mana nasi putih? Kau tanya dia, kau fikir kami kerja sini ke? Kau tanya kami? Ha? Tanyalah dia. Sebab tak aku minat kau dah. Kau favourite talent aku sekarang. Ini dah tak? Ini siapa Ini AI team. AI mana? Partnership tak? Aduh. Sorry. AI tu dia depan je ke atau ada lagi AI marketing ke belakang? Aku suka kau. Takut gantung tadi cakap. Ke AI apa? AI marketing. Cepat AI management. Aku tengok nasi tadi aku tanya kau tadi kau marah. AI management. Lambat je kau. Dia capik orang lapar. Nasi putih mana? Order je, Noah nak makan apa. Cepatlah sikit. Aduh, nasi ayam ni kan. Apa susahnya? Lepas tu macam mana nak order ni? Tekan ni add. Tu dah. Dah confirm order ke tak tu? Ya. Mana kau ni tekan add lah. Noah tekan home, tekan luar lah dia dari situ. Aduh. Mana pernah order macam ni Anan? Gaduh ni. Belajar. Kau ingat ada orang lahir untuk ni ke pandai? Oh, ada aiskrim. Ada aiskrim tak nak? Mana nasinya? Okey, hari ni kami akan buat mukbang sebab konten mukbang AI team sudah ni close sekarang nak buat konten. So jangan mic tu kat engkau letak. Kita buat konten mukbang hari ni guys. Masalahnya mana barang-barang kau order tadi? Kau reject ke boleh? Siapa tak suka mirang kat tangan? Saja je test. Siapa suka mirang tunggu tangan? Ads rindu ads Bentar-bentar Mira dah naik sekarang ni. Mira dah start naik sekarang ni. Kalau kau pasal sini, Mira dah start naik. Lepas tu Ihing dengan Capik dia start dah nak rapat dengan Noah. Kantoi. Kau siapa? Sorry, sekarang engagement dekat komen banyak. Kau boleh tengok komen lah nanti. You je.
Kau jangan risau. Engkau favourite talent aku. Bila aku selalu cakap sebut favourite talent orang edit. Kau pasal orang edit favourite talent aku. Perasan tapi macam baru satu aku jumpa. Ada banyak. Engkau je tak pasal. Ya. Aku saya tanya nama bersepah tau. Sepah. Sebelum aku ada favourite talent. Sebelum ni Ihin. Favourite talent aku. Seterusnya Harry Azrul. Favourite talent aku. Next sebut engkau, favourite talent aku. Maksudnya kau ni tiada pendirian lah. Aku bukan senang. Kau tak ada pilihan. Kau kena faham. Bila dia dah ada nama tu, kau kena usaha sendiri lah. Jangan support. Jangan kau harapkan dia je. Bila dia cakap macam tu, kau kena tunjukkan bakat yang pendam Sabah kau tu. Kenapa aku nak kasi nama bakat? Kenapa aku nak kasi nama bakat? Jangan macam tu. Mic tu kasih letak di sini, mic letak sini. Lawak Sabah lagi. Tapi lawak macam ni sana FIP ada buat. Kena pernah tengok dia buat lawak mancis. Keluar api. Kau dah tengok ada tu kata Luna, kan ini itu kawan kalau kasi tu keluar api. Aku sampai 2-3 kali aku cuba faham tau. Tapi tak faham. Lepas je imut api keluar aku faham. Aku faham. Mancis kayu. Kelakar dah kau ni. Okay, kita main. Bagi habis dulu ketawa dia. Belum habis ke? Ketawa dulu yang tadi tu. Lawak. Kau jangan lebih-lebih lah. Takut aku tak jadi favourite talent halapan ni tau. Takut Takut aku ala kadar je lain kau tau. Kau jangan. Kau fikir masak-masak. Macam mana aku boleh dulu favourite talent aku boleh buang macam tu je. Sebab aku pilih favourite talent tu ada dalam kau. Bina rasa. Kena buang. Maksud kau ingat aku akan berharap kau jadikan aku favourite talent. Okay, no problem. Okey dia belakang. Ya. Ya. Enggak, itu kan minat seseorang. Kita enggak boleh paksa. Dia Dia begini. Sebab minat Kenapa ni, kau nak twist? tak minat ni boleh hilang. Betul. Aku minat sekejap je. Sebab Sedang tu tak itulah. minat. Tapi aku lama minat. Kita kena. Takut kau 2 hari je. Bila kau 2 hari aku hilang je. Tapi betul lah, ini benda yang kita minat ni. Ada cakap salah. Dia akan jadi long term tau kalau kita buat. Betul kan? Kalau kita buat benda yang tidak kita minat, dia akan jadi macam sekejap. Ini manfaat untuk viewer lah. Thank you for the quote. Thank you man. Ada quote? 2 hari. Sebab tu kita buat kerja ni biar ada minat. Betul. Betul. So dia kenapa kau nak tune dia jadi kat Ihin? Ihin tak buat YouTube dia tak ada minat ah. Dia kutuk kau. Tak boleh. Dia ada hidup. Bukan masa dia mungkin ni. Tisu. Kalau tak nak tisu select kat rumah. Janganlah. Okay, kita main ni. Aku dah tak lalu nak makan lah macam ni. Kita main true or true lah. Okay. Ingat kata hadis true or true. Kita boleh main gitu tapi true or true ni biasa. Biasa nak tanya soalan macam mana kan. Ini soalan gentle kena jujur berhabis. True or true Hanif selalu tak jujur. Tak jujur Aku soalan buka. Okey. Perempuan yang kau rasa pendirian kita beza-beza ni. Betul. Kau rasa paling cantik. Rina. Dalam AI je kan? Black ah. Fair. Asal Rina Tak jujur, aku rasa ni tak jujur. Okey. Aku rasa dia tak kau- jujur. Dia tanya ni Rina asal Rina. Yelah, dah okey. Okey, kata. Okey kau. Kau. Aku dah jawab dah, Fair. Kenapa kau cakap Faiz? Tak jujur. Tak betul lah, dia cakap dia jawab Fair. Dia tadi masing-masing memang kau sibuk Tak. ni. Rina atau Syar? Mana boleh Tahu satu satu je. Rina. Aku Sofi. Sofi. Kenapa bila aku cakap Sofi kau? Kenapa bila aku cakap Sofi kau pada aku macam tu? Kau pernah tengok Sofi buat make up? Tak boleh, aku terbawa mimpi tu. Eh. Yang itu tu aku terbawa mimpi. Apa kata buat mimpi ni? Kau tengok. Kau boleh tak sabar bagi ayat dia habis lu? Kau tak potong kan kau ni. Patut lawak dia tak sampai. Ada 2 telur. Memang telur kau dua. Memang ada 2. Jangan bagi tahu kat orang yang Ihin ada 2 telur. Orang tahu. Oh, dia 2 telur. Telur mana tu? Telur mana? Terima kasih. Beef. Alakat. Ni aku punya. Aku punya lah. Ya, Dia ya, punya, dia ya. punya. Benda nak ambil kau ni. Ini apa kacang ni? Sama lah kau punya. Oh sama? Sama ke? Okay. Kau nak jawab lagi ni? Aku paling cantik. Tapi serius yang tu Shopee tadi tu aku terbawa mimpi. Aku terbawa mimpi. Kau tahu tak? Time aku tengok gambar tu waktu malam. Lepas tu aku tidur, aku mimpi Sophie jadi Ninja Turtle.
Apa ni? Wah, engkau lain benda lain Boleh. Aku tengok gambar kat situ je. Dia dah bagi tahu situ untuk 2 orang tu lah. Dua pack. Maksudnya Sofi. Macam orang tablik kan. Aku suka lawak macam ni. Lawak ni aku Lawak aku faham. kurang menonjol sebab aku dengan dia ni. Dia ni kuat cross. Belum sampai lagi ayat aku dia cross sudah. Tapi kalau kau berkawan dengan aku confirm. Kalau kau berkawan dengan aku confirm. Aku faham lawak kau. Aku dah belum menyesal lah. Kau nak kawan dengan orang ada nama. Oh. Yang dah kita mesti tahu kan kita mesti bagi kerjasama tau. Kita ni dalam Habis apa yang tak bagi kerja sama kau? orang mau tak faham. Aku faham kau. Tiba-tiba cross. Contoh buat lawak. Lepas tu dia cover benda tu tapi tak sampai. Tak relax. Dia ni aku rasa otak dia ni dulu time kecil dia kurang makan kismis. Aku rasa dia minum susu cap junjung. Aku faham dia lawak dia. Susu tak junjung apa? Susu pekat. Aku Sebab faham dulu di kampung aku banyak je yang time baby dia minum susu pekat tu. Aha. So masalah ekonomi kan. Oh. Nampak setengah. Tak perlu. Baik ada ujung. Kita makan Kita memang makan macam ni, Mak. Sorry, Mak. Kita memang bilis punya. ada telur. Saya punya. Okay, aku tak jawab lagi. Yang paling cantik lagi tu. Jawab dia. Siapa kan nak? Indah tahu tapi Indah tengok jujur ke tak? Yang paling cantik. Yang dah keluar boleh ke? Yang keluar. Yang dah keluar ke atau yang dalam ke? Yang atau dalam. yang dalam. Syok yang sudah keluar. Rina. Kenapa Rina dulu? Habis tu ada yang lain, ada yang first yang lain. Ini tu. Ada yang cantik ke? Ada yang cantik daripada Rina. Siapa? Kau pun sebut Rina? Asal kau sebut Rina? Ya, sebab aku jenis yang macam mana? Macam apa? Aku suka perempuan. Perempuan ni dia ada dua. Ya, aku pun suka perempuan. Jap. Perempuan ni ada dua. Dia kalau dia tidak cantik, setidak-tidaknya dia comel. Comel ni dia boleh jadi cantik. Dia ada dua. Tahu kan? Tapi kalau cantik ni dia tidak boleh jadi comel. Arina ada dua-dua. Dia comel. Tapi dia boleh jadi cantik. Itu. Lagipun dia punya muka dia ni muka student tau. Dalam AI tu dia aja muka student aku rasa. Yang lain macam keruah. Habis kenapa Sofi dapat lakon jadi student? Bina tak dapat? Sebab dia pakai make up. Sebab dia pakai make up. Cuba dia pakai make up. Habis Dia kalau- jaga kedai kat mini tu. Nanti berlakon nanti dia tak payah pakai. Kenapa kau beri nak pakai Rina? No. Ni dia tak perlu make up pun. Rina. Sebab dia Cantik lah. Dia comel. Comel Tapi lah. dia boleh jadi cantik dengan Cantik make up. lah. Cantik ke comel? Comel tu? Dia comel. Comel ke cantik? Comel. Cantik ke tak Rina? Lanjut ini. Tapi dia Tapi dia boleh jadi comel. Ya. Dia ada dua-dua tu masalah dia. paling kurang berupa siapa? Azal lah. Kaki ke? Laki lah, laki. Kalau aku Alif. Abang Alif. Menghantar je Abang Alif yang first. Betul ni? Nabi bikin masak-masak? Boleh jujur. Boleh? Alif. Alif first. Pulang sana. Tu Hina kalau Syafiq. Abang Alif, Abang Ihing, Abang Alif yang biar anak Ihing. Ini struggle jadi tapi susah gila. Boleh 2-3 hari. Kau kena belajar lebih sikit. Nak instant macam mana? Spek sikit dahi. Tetot tak? Kau nak ke belakang. Kat belakang. perempuan yang tak lawa. Soalan kau tadi. Laki. Perempuan. Kalau perempuan siapa? Aku kalau perempuan Najla. Aku rasa Najla lawa. Tahu? Aku rasa Najla lah yang paling kurang. Aku masih ingat lawak Sami tu. Dia Najla kalau pakai makeup. Kalau buang makeup dia Najmi. Lawak Sami memang tak lucu. Sebab itu lawak Sami tadi tu. Mata kan beza-beza. Betul. Aku paling tak lawa. Sofi. Reason? Dia hantar aku lah. Kau nak suruh aku reason pun ini mahal aku. Yelah apa punca kepada dia Dia tu tak hantar aku lawa. tak lawa. Soalan seterusnya. Wah kau macam satu soalan tadi tu untuk aku je rupanya. Dia hantar aku kena kecap. Okey kan kena kecap eh? Okay, ya. Okey. Siapa yang kau rasa akan superstar tahun ni? Saya Hina. Kalau ada Hina boleh nampak dah. Logik sikit boleh tak? Logik sikit. Okey, siapa? Okey, siapa kau rasa paling yang boleh superstar tahun ni? Tahun ni
jadi ganda. Kanda tak ambil buat dah. Kanda tak cakap abangnya, tapi Kanda tak ambil buat. Tak, selain Kanda dah. Main ganda kat Izin. Selahan. Asisten. Tapi aku rasa hati aku kuat mengatakan Harry Azrul. Ya. Amri. Superstar. Aku, Tak mungkin kau. ya memang mungkin bukan aku, tapi dari pandangan aku sekarang ni, aku belum dapat gambaran nih siapa superstar ni. Sebut siapa je kau rasa zaman bulan 5 bulan 4 ni. Aku tak pernah tumbuk favorite talent aku tau. Macam kau orang pertama aku tumbuk tu. Tak pernah lagi. Ini tak pernah ketumbuk tau. Sebab aku sekarang rasa macam ada momentum tu. Kau sendiri. Tapi bukan aku lah, bukan aku. Siapa? Untuk superstar tu Siapa? bukan aku. Aku rasa perempuan. Ya siapa? Mungkin. Kemungkinan besar lah. Wah, sikit. Kemungkinan besar aku rasa Aina. First year jarang orang dapat. No. Jarang sekali. Tapi tak tahu, mungkin mustahil. Kita tak tahu apa Noah? akan datang kan. Kalau kau siapa rasa superstar? Asah. Mengenal Aslah. Noah, rasa kau siapa superstar? Aslah. Noah, siapa? Superstar. Aslah. Siapa Noah? Kau rasa siapa Noah? Aslah. Yang okey ah. Aslah. Siapa? Aslah. Aslah. Ten kau ni. Jawablah. Aslah. Harry Azrul. Kau jawab apa? Harry Azrul. Tak cepat lah Noah. Harry Azrul. Kau nak jawab ke nak ambil ayam ni? Mat kat situ. Harry Azrul. Dia panggil Kanda. Minta maaf tak kalau ada orang panggil-panggil, ramai-ramai panggil Kanda. Takut korang kekok. Dia aku tak biasa. Sorry, minta maaf tak sangat. Pada aku dah biasa. Net aku tanya kau. Skip. New Gen. Dia tak ada jawab. Skip lah. New Gen. Aku jawab dah lah. New Gen Generation. Siapa yang layak dapat award New Gen Generation? Walaupun lambat lagi ni. The best new ni. Dah Gen best lah. JP eh? Hai. Geram ni masih jadi benda yang sama lagi. Bos saya tak dengar. Sini paling best sekali. Kita orang borak. Tak dengar. Mungkin ini adalah satu orang panggil apa? Iktibar bila kita main-mainkan anak yatim. Balasannya, suara terus tak dengar. Maaf Noah kerana mempermainkan anak yatim. Apa je brother? You pilih kad mana you mau? You pilih sekarang. Kat ganda. Kad aku dah ada. 5/4. Hai, senang bagi je. Tu kad apa? Kapten. Tak apa, aku boleh bayar. Tak payah. Mana boleh kat ganda dulu. Bagi. Okey, sekarang ni you pilih. Tangan you. Sini. Kat rumah lah, senang. Sini. You pilih. You ambil kad ni. Center. Tak boleh, you. Dia nak center. Tangan you. Center. Okey, tak malu. InsyaAllah. Okey. You ambil Okey, cepat ambil. 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 Tangan you, ambil. Ambil je. Okay lah. Center lah. Good job. Jangan saya ambil duit Pada muka dia macam tu. Aku dah suruh dia. Putih. Thank you tak bos? Thank you. Thank you abang. Thank you. Ujung-ujung. Cakap center kan? Center. Ada tu sekali. Ayang ke tingkat tu. Editor kalau nampak nombor pin bank tu sensor Apa? Dah boleh keluar ni kan? Ini kau bawa motor itu, kau tak belakang ke? Kan tak apa. Ada ya? Biarlah. Biar dia pilih kat Indah. Tak apa. Apa dah? Tak apa. Ni tak apa je, okey je. Dia kan dah bawa muka ni. Kamu dah. Dah. Gam itu kamu. Thank you. Terima kasih dia. Terima kasih anda semua Terima kasih rezeki. Baik main kad tadi. Tapi best ambil kat ni lagi Nanti kita main kad lagi. main Kedai lain pula boleh. Esok. Kita makan lagi jom.
Lapar esok. Yang dekat yang. Jadi lah, tak rasa pun. Sikit je pun. 150. In! Iman kami. Iman Kamil. Rambut. Mana awet ni? Kenapa ni, Hing? Kau jangan sampai bagi abang ni pukul kau. Dia lagi kau pada dia lah. Ha? Apa dia? Lu apa hal? Masuk kedai je. Ha. Elok-elok. Orang baik mana? Oh, tak faham. Dia tak faham pasal orang putih. Dia tak nak faham pun. One by one. Anu tadi. Dia berangkut. Dia berangkut. Okay, relax. Sayang. Kau asal sayang ni? Abang besarnya. Kau sayang apa ni? Besar je kau tadi saya. Siapa? Tak tahu. Peminat ihi. Maksudnya harta-harta kau, kereta kau dah kena jual. Tidak, Boleh tolong sama bayar? Thank you. Abang, ya. Sama. Sorry abang, I tak biasa berpeluk. Tapi tak apa, I nak Tak biasa berpeluk. Aku tolak. Belajar. Belajar berpeluk. tak apa. It's okay abang. Abang nak tanya, mission ni tak Dia soalan seterusnya. Di karton mana? Di karton. Oh, dia kata lah atas. Siapa? Okay. Yes. Itu saja untuk konten kali ni. Saya nak quality time je dengan diorang. And then sebab yelah, para senior semua dah tak ada semua benda. And then keadaan masa pun dah berlalu. Saya perlu ada adik-adik yang baru semua benda kan. And just saja nak bersama diorang. Sebab mungkin rindu kot yang lama. And then mungkin hari demi hari, tahun demi tahun berselisih ganti. Mungkin waktu saya akan tiba tak lama lagi, akan pergi meninggalkan AI team juga. Dan diorang akan berganti. Mungkin saya akan rindu diorang buat lepas ni. And then thank you for support, for watching for this content. Jumpa next video next day. Bye. Assalamualaikum.